Saya ada satu sifat, saya tidak memanjakan. Satu kan, kita bantu pada yang sepatutnya. Dan jangan sampai menjadikan kebiasaan. Jangan sampai benda ni merasakan mereka ni layak sentiasa. Itu dari cerita konteks yang macam baik pulih rumah kan. Kita dah tahu lah saya, kita ni pandai tu tidak. Kawan-kawan boleh tanya, abang ni berapa ni? Sebelum saya bawa Mak Im, saya dah tanya dulu ni berapa. Dah tanya tukang dulu ni berapa. Dia kata, ni RM5,000 pun boleh. Datang Mak Im, buah hati nak bagi RM7,000. Tak payah, bagi RM5,000. Saya dah ada orang yang buat. Sebab kita faham bagaimana duit tu nak dibelanja. Ni siapa nak jawab dosa ni? Allah. Kan? Kita benda lain dah banyak dosa kan. Zakat pun kita nak mainkan, nak cari penyakit nama dia. Betul. Mak Im jawab, ya Ustaz, faham. Okey, kau datang. Atas kertas memang dia tak layak. Tapi kau tengok kehidupan dia. Benda yang tak boleh dizahirkan di dalam orang. Okey, sekarang kau buat keputusan. Bila pegawai turun, tengok sendiri. Okey, layak. Boleh berubah. Tapi perlukan pegawai turun. Dan saya pun tak boleh mengharapkan pegawai turun sentiasa sebab bukan duyung saja yang ada di peta Melaka. Yalah. Banyak manusia yang rakyat yang perlu disantuni. Jadi, saya masih ikut prosedur. Biasanya kita sign semua. Tapi ada masa bila kita tahu mana yang layak betul-betul, mana yang tak layak, mana yang kita serahkan kepada Maim. Kadang-kadang dia duduk borderline betul. Bila duduk borderline betul, memang saya serahkan kepada Maim buat keputusan. Kalau saya tahu dia sangat susah, sangat perlukan, tiba-tiba Maim tak lulus, datang turun. Kita tengok sama-sama. Sekarang kau beritahu aku kenapa tak lulus. Dia ada masalah ni. Oh YB, dia macam ni. Sekarang dia ada masalah macam ni. Okay. Kita cari titik penyelesaian. Undang-undang memang ada. Tapi kita ada kemanusiaan. Flexibility tu kena ada. Kalau semua kita ikut undang-undang, kadang-kadang kita dah tak ada keharmonian. Kita punya kesian tu dah tak ada dah.